Kata spesifik ini memang sangat-sangat mencabar lah. Di kawasan rumah tu anggaran dalam 45 kaki gitu. Dia tanah pasir. Tanah mula tanah biasa atas. Lepas tu jumpa tanah. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mak Cik. Okay, sekarang ni aku nak bawa ke anda tengok proses gali telaga di sebuah kawasan, iaitu di berlokasi di kawasan Kubang Keria, so Kampung Pelaraja lah. Jadi di video kali ni aku akan tunjuk sikit sebab dia ni kata spesifik, sebabnya di kawasan dia tu ruai sangat tepi. Sebab buat kerja sini memang sangat-sangat mencabar lah. Anda bayangkan diri di tepi kawasan rumah tu anggaran dalam 45 kaki gitu lah. So kira tak ada ruai dah, terpaksa buat tepi tu. Jadi Abi tengok dah lebih kurang jauh daripada Takin Haji, jauh daripada Salire lokal ke apa. So Abi ambil keputusan untuk buat situ lah. So Abi penggali lah. So akan cerita sikit. Kalau kira diikutkan tuai order dalam 15 karat dah. Jadi telaga ni 16 karat. Jadi aku akan bagi tahu lah kenapa karat tambah besar dah. Jadi aku akan cerita dulu pada mula-mula ni cerita ni. Okey, mula-mula tu Abi buat mula lebih biasa gitu. Dah buat mula. So lebih kurang dalam berapa karat, 2 karat, 3 karat susun. Lepas tu sambung pula alik malai. So alik malai tu memang kau tu lah. Malai tu memang gali telaga. Gali, lepas tu suasana memang hujan. Memang hujan dah. Sampai lebih kurang pukul 12 lebih lah, dari pukul 1 kat situ. So keesokan harinya kita cuti lah. Habis cuti dah. Kita pergi buat lain. Kita pergi buat siapnya di kawasan Pasir Mas dan buat mula di kawasan Macer. Macer tu memang 10 karat dah kira. Buat mula dah 5 lah. Jadi keesokan pula hari Jumaat dah. So hari Jumaat ni kita buatnya sambung pula lah. Sambung lebih kurang dalam 9 karat dah, 9 karat gali dah susun. So kita gali buat siap lah pada mulanya pagi tu gali lebih kurang dalam 4 karat masuk atas lah. Lepas tu balik Jumaat tu lebih kurang sambung lepas asar pula. So lepas asar sampai lah dekat Engori. Jadi telaga ni galinya kira ke 15 karat, ada 3 karat air. Jadi pada mula tu Abi bagi tahu pada tuan rumah tu kita rasa molek dah lesor lagi karat. Jadi sedang molek petang tu tuan dia call kepada Haji Deng. Haji Deng mai karat mudah molek. Call tu memang pemudah urusan lah. Call tu Haji Deng mari lalu bayar atas karat lah. Haji Deng pun ni agak best lah. Jadi kita pun gali lah. Gali lebih kurang dalam pukul katnya siap berlaku susun tu bengor. Jadi kita akan tunjuk sikit tanah dah. Tanah di kawasan tu dia tanah pasir. Tanah mula tanah biasa atas. Lepas tu jumpa tanah pasir. Lepas tu tanah liat ke putih hitam gitu. Dan kita jumpa pula pasir halus. Lepas tu lah kali jauh pasir kasar. Jalur pasir kasar ni dia air mata dia gerah sikit memang bukan sikit dia gerah. Berbanding dengan pasir halus ataupun selipar dah. So lagu ni siap dalam 16 karat. 16 karat dan air mencecah 4 karat air. Jadi kalau kategori pasir ni 4 karat sudah mencukupi dah air dah. Dari dalam 27, 26, 25 dia tak jumpa pasir. Kita akan cekera atas air banyak lah, atas karat besar dah. Kalau jumpa pasir ni 3 karat ataupun 4 karat sahaja ataupun 5 boleh buat pasir pasir memang tak lepon dah. Jadi akan naik pasir jadi lagu atas kutu sebab pasir ni sifat dia utuh. Yang mana tengok video ni jangan lupa like, subscribe. Jumpa di bagian atas.